Polis telah merakamkan keterangan sebanyak 118 individu bagi membantu siasatan insiden kebakaran saluran gas di Putra Heights, Subang Jaya, Selangor setakat ini. Tiga lelaki termasuk seorang warga Indonesia meninggal dunia akibat lemas dalam lubang pembentung semasa melaksanakan kerja pembersihan di tapak pembinaan resort baru di Kampung Ibu Sumpitan dekat Lenggong. Pemandu Red Bull Max Verstappen mendahului dari petak pertama sehingga ke penamat untuk memenangi Grand Prix Jepun dengan Lando Norris dari McLaren di tempat kedua. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.